Aku pening lah. Mana nak cari ni 4 lagi dalang ni waris ni? Dalam buku tu tulis macam-macam. Madah itu, madah ini, berbunga-bunga. Itulah sebabnya Sri, saya datang ni tak nak minta izin kat awak. Saya nak buat Johan untuk cari 4 lagi dalang. Ni. Top up. Bagi top up. Tadi Pak? Top up. Telefon, top up. Merah, kuning, biru? Merah. Berapa mau? 30. Kau ni Johan kan? Yang kena buang dengan Dai Bumi dulu? Betul tak? Betul tak? Silap orang. Betul tak ni? Lalu, bersama ni. Brother, gua orang tak kacau lu orang. Lu orang jangan kacau gua orang. Okay? Cece, belagak lah. Dah lah kalah, kaki bangku lah tu. Buat malu. Dia yang buat yang boleh kalah tu. Brother, sekejap ada. Pegang sekejap ada. Brother, pegang mana? Orang spek angkat lah. Spek angkat. Dua orang cakap tu cantik sikit dia. Jangan sampai kaki gua naik dekat muka lu orang. Weh. Pokoknya buat pasar kat sini, Ini kedai ni semua pasar aku, Apa hal ni? Weh! Ni tak boleh tau. Apa yang ni? Ha? Apa dia buat situ? Aku... patut lah. Ha? Entah. Dia pergi cek 5 dalang tu. Ha? Kita perlukan maklumat lah. Ha? Ingat maklumatnya ada cukup. So you jadi spy? You buat apa? You macam tak buat kerja je. Ha? Weh! I cakap dengan you tau. You dengar tak cakap apa tadi? Sorry. Apa? Takkan nak ulang balik. I suruh you jadi spy I tau. Tapi you buat apa? Ha? Satu benda pun tak ada. Apa ni? Manalah I tahu. I tanya dia cakap dia pergi kat selatan. So takkan I nak tanya lebih. Itu alasan I tak nak dengar. You ingat I, bila I bagi you duit, buat kerja. I nak you korek apa je rahsia daripada Johan. Tahu? So kalau I tak nak? Kalau you tak nak, bil hospital mak you, tanggung sendiri. Faham? Faham ke tak? Itu you. Buat. Faham ke tak? Kau ni
Kita dah keluar rumah pakai minyak wangi, bau kepam kau tahu tak? Mainlah. Aku dah... Allah, tungki. Kau siapa? Kau bukan Gendit ke? Bukan. Kalau dia bukan Gendit, siapa lah? Aku lama. Nanti kasih bang. Bang. Curi. Bang. Bang. Dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Pohon kayu daun lebat buahnya. Saya tak abang nak bawa saya pergi mana bang? Bang. Apa dia bang. Walaupun hidup 1000 tahun. Encik semua. Sebenarnya saya tak salah. Ini semua salah faham. Saya minta maaf. Oh, engkau orang dah buat kacau kat tempat ni, sekarang tak mengaku pula. Kacau. Anak-anak kami nak pergi mengaji pun takut gara-gara kamu. Encik semua. Sebenarnya encik semua salah faham. Kita orang ni, kejar diri. Jadi sebabkan dia ni gemuk, dia tak kuat lari. Saya dengan kawan saya macam sarang terbuai ni dapat tangkap dia kat belakang pokok tu. Kita orang tak subahat pun. Tapi kalau encik rasa kita orang salah, Engkau ni perempuan, patutnya jagalah tingkah laku, bukannya menafik. Encik ni tahu kita orang ni daripada tak hujan sampai dah hujan. kau diam. Kau apa? Kau berani-berani mau masuk orang luar. Kata kamu kita, apa yang kau dapat? Kamu diam semua. Kau lepaskan saja. Tak ada tapi-tapi. Encik Bima beritahu Tok perkara yang sebenar. Kamu Lambung, kenapa buat macam ini? Menyusahkan orang kampung. Saya memang sengaja orang ni tu. Sebab saya dah tak sabar dah dengan orang kampung ni. Selalu buli saya. Saya dah kutuk saya tu. Gemuk. Apa saya tak perasaan ke tu? Gemuk boleh kutuk ke? Bodia lah. Kalau ada masalah sekalipun, jumpa dengan Tok. Atuk dah diangkat oleh orang kampung. Jaga kamu semua. Segala masalah jumpa Tok. Dendam-dendam ni tak payah. Menyusahkan. Tapi kita dah buat apa sekarang, Tok? Hantar dia orang kepada polis. Mulut kau ni daripada tadi aku sapak ni mongo tu. Ini laki perempuan. Lapuan, laki moya, perempuan moya. Sama je. Tok, tak maaf Tok. Saya ni ada cadangan tu. Saya ni datang daripada bandar nak cari pemain untuk pasukan saya yang baru tu. Apa kata kalau kejap tu ni tadi dia belak tu. Apa kata kalau saya belak sepak kau ni. Tak, aku nak sepak. Okey, apa kata kalau saya bawa si Lambung ni bawa ke bandar dan secara tak langsung dia akan mengurangkan kekacauan di kampung itu. Lagipun dia tidak akan dibuli lagi tu. Kau nak lama ni ke? Gila kau dia dah lama tu. Macam mana tu? Jacuzzi pun ada. Abang Salim. Betul lah ni tempat dia, Abang Salim. Betul lah. Kamu yang bagi alamat ni kan? Betul lah. Inilah alamat yang Johan bagi tu. Uish, betul lah macam tempat ni. Yang betul si Johan ni weh. Aku rasa kita dah kena main lah. Aku rasa Johan dah tipu kita lah. Bukan Johan ni?
Sampai juga korang, Bagus. Jom lah. John, kejap. Betul ke ini tempat yang kau cakapkan tu? Macam nak untur je, Johan. Walau, Johan. Dia ni tak sikit-sikit lagi ke dengan aku? Ha? Dia sibuk nak buat pasukan baru dia ni. Apa, semua siasat aku selama ni tak sikit ke? Bukan macam tu, bos. Orang tu bomoh ke? Takkan Johan nak ambil orang tu main dalam tim dia? Pelik lah. Sini, tengok. Macam mana, bos? Jangan risau, nampak je macam tu. Tapi kat sini semua selamat. Okey? Jom. Johan. Kau ni apa punya lah kau ni? Tak ada tempat lain pun nak pilih. Tempat macam ni juga. Tempat ni bagus. Pasal apa? Dia jauh daripada pihak lawan. Jadi pihak lawan tak boleh tengok kita berlatih. Lagipun tempat ni selamat, jangan risau. Okey? Jom. Apa lagi? Lagi sekali aku nak tanya, betul ke tempat ni selamat? Aku cakap selamat. Aku cakap tak selamat ke? Aku cakap selamat. Tempat ni selamat. Selamat Hari Raya. Jom. Jom. Aduh. Duit taksi bayar dulu, Duit taksi bayar. Aduh, orang tua dia. Ingat lagi. Aku yang tak ingat lah. Jom. Cik. Duit aku tak nyanyi, Pakcik, tadi kata RM10. Bagi. Nah, ambil balik. Confirm kan bomoh? Orang tua tu bomoh. Kau jangan jadi gila. Mana ada orang sekarang percaya bomoh? Bos, yang tak percaya bomoh, bos orang je. Sebab hari-hari duduk kat salon pegang rambut, memang tak percaya bomoh. Percaya kat Cina salon tu je. Zaman sekarang, ni orang kaya, dia nak kaya guna bomoh. Nak berniaga guna bomoh. Sampaikan nak buka pintu toilet pun guna bomoh. Kau diam. Sekarang ni, kau tengok. Kita kena siasat apa yang Johan nak buat lepas ni. Aku kena hantar Jesslyn. Janganlah polis pula ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam satu Malaysia. Salam satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang Papa. Pandai. Okey, pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada anda semua kerana sudi menyertai pasukan ini, iaitu pasukan bola sepak jalanan yang tidak seberapa. Jangan sangat, muka dah macam buruk dah. Okey? Jadi, apa yang paling penting sekali ialah tujuan. Apakah tujuan sebenarnya? Jadi, tujuan kita untuk menyertai pertandingan ini adalah untuk mencabar dan juga untuk melawan pasukan Daya Bumi. Jadi, sekiranya ada persoalan ataupun timbul pertanyaan dalam kepala otak anda semua, bolehlah ajukan soalan kepada saya. Jadi untuk keterangan yang lebih lanjut, saya persilakan, tak lain tidak bukan, beri tepuk tangan kepada untuk Rimas Sekte. Ya, terima kasih Tuan Muslim Majlis yang lebih sudu daripada kuah. Jadi, saya lah Rimas Sekte. Apa yang ingin saya nyatakan sini satu saja. Saya perlukan komitmen. Maafkan saya. Kalau dia tak faham komitmen, kerjasama. Sebab saya tahu semua ada kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan itulah yang ingin saya gabungkan. Untuk apa? Pastinya untuk memantapkan pasukan kita. Panjang kau. Tapi kita ada 4 orang. Satu pasukan kita ada 5 orang. Siapa lagi seorang? Soalan yang agak bijak. Saya kembali ke tempat asal untuk menjawab persoalan yang kemukakan tadi.
Sebab itulah ingin saya tampilkan secara eksklusif untuk anda. Corner! Gus, mana boleh Gus? Dia bukan waris dalang. Pasukan kita ni semua waris dalang, Gus. Betul lah, Coach. Pemain-pemain kita semua ada kuasa dalang. Saya bantah, Coach. Mana boleh? Sabarlah. Ini sementara je. Sementara nak tunggu kuasa dalang yang sebenar tu, yang terakhir. Tapi mana boleh? Dia mana ada kuasa dalang? Lagipun dia... Apa? Luar aku perempuan? Ha? Tak ada kuasa tak boleh main bola? Don't just use pemain scamper lah. Betul tak? Apa betul saya? Betul, baik. Bukan macam tu lah, Kuning. Sebenarnya kita... Apalah! Korang aku kesah sangat ke? Tak main bola dengan korang. Badan gemuk macam bagus. Salam. Hai, ada apa-apa? Tak latihan ke? Baik nak beli orang sangat lah. Beli apa pula ni? Yalah. Cerita sikit dengan apa? Apa je? Panjang ceritanya. Kalau panjang, let short. Kasih pendek. Si Johan tu lah. Ha. Dia dah dapat dah tim dalang tu. Belagak betul. Boleh dia cakap orang ni cukup power. Dia cakap orang ni perempuan tak layak nak masuk kumpulan dia orang tu. Dia ingat best sangat tim dia orang tu. Memang tak sedar diri tu Johan ni. Dalang? Kuasa dalang? Neng, apa ni? Macam cerita? Papa jangan pura-pura tak tahu. Papa ingat Ning tak tahu ke? Papa dulu sepasukan dengan Uncle Johari kan? Kan? Papa pun sebenarnya ada kuasa tu. Papa dulu pernah ajar dekat Abang Long, Abang Ngah, Abang Cik. Antara siku tu kan? Mana boleh orang ajar benda tu? Mana boleh tahu benda tu kalau tak diwarisi Papa? Alah. Neng, kuasa dalang yang diperturutkan tu mitos je, Neng. Kalau Papa ada kuasa sekalipun, tengok abang-abang awak tu. Tak seorang pun yang boleh buat hantaran siku. Bukan orang tak bagus. Cuma tak boleh je. Neng, janganlah marah. Papa tak percayalah kuasa-kuasa dalang ni. Mungkin diorang tak nak Neng ada dalam pasukan sebab diorang tak nak Neng cedera kot. Nak Neng? Apa? Apa lagi ni? Kalau Ning kata Ning pernah buat hantaran siku ni, saya tak percaya. Apa? Mak, Kumat tu, dia dulu handal ke, Mak?
Siapa tak kenal dengan Tuku Rahmat tu? Orangnya kacak, merendah diri, sasa. Hai ramai perempuan gilakan dia. Habis mak tak tergela-gelakan Kumat ke? Ish, kamu ni. Kumat tu pada mulanya dah ada Makcik Zara kamu tu. Dia orang bertunang pun masa Kumat belum popular lagi. Walaupun ramai perempuan suka kat dia, tapi dia tetap setia. Setia? Kenapa kamu tanya? Yelah, saja yang saya tanya. Manalah saya tahu Kumat tu salah seorang dalang daripada kuasa tu. Dialah di antara 5 orang dalang yang digantung kuasa tu. Kalau tak silap mak lah kan, hantaran siku. Hantaran siku? Saya mati-mati ingat hantaran mu kahwin. Oh, selama ni pencarian saya mencari waris 5 kuasa tu, rupanya Cik Kumat tu salah seorang daripadanya, mak ya. Patutlah tadi, siang tadi si Kuning mengamuk, mak. Tapi apa masalahnya? Masalahnya, saya nak tahulah, boleh ke benda ni diwaris oleh perempuan kaum hawa? Tak mustahil. Dulu kata kau, pernah satu perempuan ni kan mewarisi kuasa tu. Tapi tak semua orang percaya. Sebabnya dulu tak ada perempuan main bola sepak. Dia pun kahwin. Dia turunkan kuasanya tu pada suaminya. Tapi sekarang anak dia pula mewarisi kuasa tu. Agamanya. Aduh, Cik Seri, oi. Terlanjur kita mengumpat ni. Siapa ke nama yang mewaris tu? Mak tak terperanjat. Kalau Kuning tu mewarisi kuasa ayahnya tu kan. Sebabnya tak ada peraturan pun yang ngaburkan perempuan tak boleh mewarisi kuasa tu. Semuanya kuasa Allah, Johan. Betul lah, betul. Kalau mak pernah mewarisinya, mustahil kan Kuning boleh mewarisi juga. Oh, maknanya mak pernah lah mewarisi kuasa 5 dalang tu. Mak. Mak minta maaf lah Johan, tak bagi tahu kamu. Bukan apa, mak tak nak kamu tu pandang rendah pada arwah ayah kamu tu. Johan. Sudahlah, mak. Cakap pun tak guna, tendang pun tak kena. Daripada saya kecil sampai saya besar, sekarang ni baru saya tahu. Kenapa dulu tak nak bagi tahu? Hari ni mak tidur luar. Sampainya hatimu. Itu baru sampai hati, mak. Kalau anak derhaka ni, siku ni sampai tau. Ni, bantal saya baik sini. Itu hantaran siku pun Mamat. Handphone saya asal mak tak off. Mana? Mak. Kan saya suruh mak cas tadi. Inilah mak. Mak cepatlah ambil handphone saya. Kat mana handphone kau? Aku mak nak tanya lah ya? Mak tanya lah. Buatkan saya air. Saya dahaga. Anak dahaga. Dahaga kau. Kau ada.